Alright, Assalamualaikum. Selamat kita berjumpa kembali dalam rancangan Podcast Langgar Je, episod yang ke-30. Selepas sangat-sangat lama saya rasa kan, sampai saya dapat DM, marah saya pun ada. Bang, podcast kalau tak nak buat, YouTube tu tutup je lah bang, katanya. Sampai tahap macam tu kan. Tak apa. Memang sepanjang bulan 2 kita langsung tak buat. Satu sebab awal bulan 2, 1 bulan 2 saya dah ke umrah. Saya pergi ke jaga umrah 2 minggu, 12 hari bulan baru saya balik. Lepas tu balik seminggu tu tengah planning nak buat, kena masuk hospital lagi sekali. Ni kalau ikut kan sekarang ni minggu ni aku masih lagi MC. Untuk makluman korang, aku masih lagi MC. Tapi atas dasar kita kena siapkan juga kan, podcast ini, sebab saya dah janji dengan guest ni kan, tengah rancak berjalan. 1 minggu pertama dah habis tournament pun, so ni dah masuk minggu kedua hari ni, hari Rabu kan. So sebelum kita tertinggal lebih jauh, baik saya invite dia dan kita buat cepat. So kita nak ucapkan selamat datang kepada lupa lah nama, Amirul Hazim ataupun lebih dikenali sebagai Topcast. Welcome. Terima kasih Abang Lot. Dah lama saya nak datang sini bang. Ya, saya memang nak tanya apa yang membuatkan awak, sebab semalam bila saya teks awak, awak cakap saya dah lama nak datang ke lama. Ni. Kenapa tak teks saya je menyatakan hasrat nak datang ke sini? Mungkin satu sebab saya tak ada nombor dan saya segan enggak, sebab macam saya rasa lagi ramai yang kata apa macam lagi layak kot, macam tu lah lebih kurang. Tapi kenapa saya nak datang, saya rasa audio dengan video Todak punya kualiti bagi saya top notch lah. Saya adalah penggemar benda-benda macam ni lah. Maksudnya benda-benda yang video dengan audio ni kan. Saya ada, bila Adam cakap dia settlekan benda pasal audio, lepas tu video pun saya tengok kualiti cantik semua kan. So macam, ini kalau duduk dalam podcast ni cantik nampak ya. Biasa je kat sini. Abang Lot rasa biasa, saya rasa shock lah. Impian. Saya punya satu hari nanti saya akan buat macam ni lah. Sebab awak juga adalah antara salah seorang host juga untuk PUBG Mobile kan. Podcast awak baru-baru ni saya tengok juga, panas juga podcast tu. Panas Panas kan, Tam bikin panas. Tam bikin panas, tapi kita tengok kalau ada masa kita akan borak tentang isu tu juga. Sebab tak ada pun dalam topik tu, tapi tiba-tiba terkeluar kan. Untuk viewer-viewer kat luar sana lah kan, kalau ada orang macam Topcast, kalau macam teringin lah kan, nak datang ke podcast, kalau korang ada topik, just DM je saya. Nombor telefon saya ni minta lah siapa-siapa mesti dapat. Mesti dapat, mesti dia orang bagi. Kalau tak pun dia orang tak bagi pun dia orang minta izin dulu. Bang, ada sia-sia orang ni nak minta nombor, boleh ke bagi kan? InsyaAllah kan. Nombor top pun saya dapatkan daripada OTG. Dan OTG bagi. So kalau kata korang nak datang ke podcast, nak kongsi, nak bercerita kan, anything lah, tak semestinya e-sport. Kalau ada cerita-cerita yang menarik yang korang boleh kongsi kan, let's do it kan. Jangan segan silu lah, datang je kan. Try to get my number ataupun DM saja dekat TikTok ke my social media kan. InsyaAllah saya akan balas kan. Kalau tak hari ni, lepas minggu pun mungkin kan, kat IG ke. Kadang-kadang saya tak tengok. Social media ni memang saya jarang tengok. Saya ni bila dulu waktu bila mana tahu, Top, bila tengah-tengah viral lah kan, aku tengah kecam ke apa semua, tengah orang tengah panas lah. Time tu memang setiap minit kalau boleh aku tengok kan, komen apa semua. Sekarang ni macam dia bosan sikit, tak ada apa benda, tak ada isu, jadi jarang tengok lah. So kalau ada orang DM apa semua pun terlepas kan. So kenapa saya invite Top? Ini antara sebab lah. Sebab kalau kita tengok selain daripada J Hunter, I think Top adalah orang yang sering menceritakan hal ehwal PUBG kot, kita panggil hal ehwal PUBG kan. Antara kalau saya sendiri pun, kalau saya nak info ataupun saya nak apa-apa sajalah kan, saya akan cari Topcast punya TikTok. Kan? Even baru ni Smash Roll kan, 4 kali saya tengok. 4 kali sebab dia dah siap pin dah kan? So sebab saya rasa Top lah antara orang yang sentiasa nak memahamkan komuniti kat luar sana tentang PUBG, what is going on dan sebagainya, walaupun masih lagi ramai yang tak faham. So kita akan bincangkan kesemuanya dekat sini juga kan, untuk Top nak cerita kan. I like your style, saya memang suka cara Top explain. So let's do it lah kan. Saya pun dah lama juga nak panggil, awak pun nak datang, so let's do it. So Top, sebelum kita nak jump into PUBG kan, cerita sedikit lah tentang kepribadian Tok ni. Umur berapa, dah kahwin ke, asal mana kan?
Ada benda yang boleh share lah. Ada benda yang macam privacy, tak payah share. Saya share lah sebab saya tak sangka rupanya ramai orang tak tahu saya dah kahwin. Oh ya? Saya pun tak tahu. Oh ya. Betul-betul ke apa? Betul. Oh ya. Tu tak, sebab saya tengok WhatsApp punya ni ada gambar ni. Ada gambar lah dekat WhatsApp kan. Ramai rupanya macam Jang kan. Dia minta saya hantar kereta untuk buat coating apa benda. Sekarang kan dia tolong promote kat kawan dia tu kan. Saya cakap tak boleh ni nak hantar kereta ni. Sebab aku nak ambil anak aku sekolah. Lepas tu dia tanya, bila masa kau kahwin? Saya macam, lah Jang, aku dah ada 2 orang anak. Anak aku, cakap Jang kan, anak aku seorang darjah 1. Oh ya? Anak saya seorang darjah 1 dah. Lagi seorang tu baru 9 bulan, 10 bulan macam tu lah. Baru lagi tadi. Baru lagi. Alhamdulillah. Cuma itulah saya dah berkahwin, alhamdulillah. Dua-dua? Lagi perempuan? Atas pasal? Tak, perempuan-perempuan. Perempuan. Wih, best tu. Belum lagi ni. Belum boleh stop lah. Okay. InsyaAllah satu masa nanti. Lepas tu itulah. Itu benda yang paling penting lah. Sebab rupanya ramai yang tak tahu benda tu. Lepas tu saya rasa yang saya betul nak masuk lah dalam e-sport punya scene ni. Saya sampai berhenti kerja. Masa tu gaji saya dekat kerja tu dalam RM3,000 lah. Saya pergi jadi observer yang gaji 2 bulan RM1,500. Tak silap saya masa tu. Untuk pengesahan maklumat boleh tanya Amin Exer, geng-geng observer Zai, Ngek, yang memang observer PUBG. Zaman bila tu? Zaman bila tu? Zaman PMPL season 1. Lama dah. Itu saya punya tekad macam YOLO sangat. YOLO juga. Pada waktu tu dah kahwin, dah anak dah seorang. Saya punya kerja gila waktu tu lah. Dan di sampingnya tu saya buat fotografi lah. Wedding semua tu. Sebab tu saya berminat dengan semua benda ni. Equipments lah. Ya, sangat-sangat berminat lah dengan benda-benda macam ni. So saya sangat ngam dengan orang macam Jihanta kan. Sebab dia pun minat yang sama. Adam kan. So bila saya tanya, kita orang dapat communicate dalam level yang sama, lebih kurang macam tu lah. So bila saya tengok ini, saya mula ambil input lah apa benda nak letak hati macam tu kan. Itu serba sedikit pasal saya. Dan memang betul saya sangat-sangat suka bagi info. Sebab sebelum ni saya pernah juga jadi seorang facilitator untuk macam motivasi adik-adik untuk belajar macam tu lebih kurang kan. So saya punya naluri untuk mengajar bagi orang faham tu sangat tinggi. Itu datangnya bila orang tak faham. Saya suka macam mana kau boleh tak faham, benda simple je macam tu. Kadang-kadang saya cakap saya cuba untuk bila saya terangkan tu bagi sesimpel boleh sampai orang yang tak faham pun boleh faham. Macam benda tu tak perlu cakap dalam jargon-jargon yang besar. Cukup ayat simple and then simplekan lagi supaya orang boleh faham. So bila orang tak faham, saya macam macam apa lagi aku nak buat nak bagi orang faham. Saya akan cuba lagi. Dia tak faham, mungkin ada soalan-soalan yang dia nak tanya tapi tak boleh nak tanya sebab dia hanya tengok konten. Mungkin kalau depan-depan, macam aku terus terang cakap, ada benda yang aku tak faham daripada situ. Tapi point-point yang diceritakan aku faham. Tapi ada question-question yang rasa macam match point tu start map berapa? Daripada map 1 ke 2 ke 3 ke. So adakah match point ni akan sentiasa berubah daripada map ke map? Ada soalan-soalan tu wujud tapi jawapan tu tak ada kat situ. So sebab diceritakan 60 ke 70 80 plus 10 90 90 90. Itu je mungkin satu angka yang diletakkan sebagai reference kan. So ada beberapa soalan yang bermain dalam fikiran saya pun saya tak dapat jawapan. Ini yang pasal pagi ni. Kita rungkaikan kat sini sebab ini baru minggu kedua. Hari ni nak start minggu kedua. Selepas ni ada lagi 2 PMPL, mungkin format tak berubah kan, ataupun mungkin berubah, kita Allah lama kita tak tahu lah kan. So kita akan rungkaikan, tak apa, carry on. Tu basically saya rasa itu je lah. Saya punya TikTok mainly kalau saya post gameplay dulu ramai lah. Sekarang dah tak ramai. So saya banyak post berkaitan dengan macam info macam kenapa Sam9 buat macam ni, kenapa Todak push macam ni, kenapa Nini dapat chicken, macam tu lah lebih kurang. Saya suka bab analytical. Saya sangat-sangat suka dan saya rasa Sultan pun sama. Lepas kau dah start buat benda ni? 2-3 season lepas juga macam tu. Tapi season lepas yang betul-betul jadi viral sebab awak dikecam. Saya ingat lagi. Saya dah kena kecam saya tak ingat. Yang saya rasa ada satu yang aku start tengok tu ialah mungkin awak ceritakan tentang waktu tu Iftar dekat Yal. Waktu tu nama Yudo Alliance. You are talking about keberkesanan Iftar. So ada orang kecam juga. So itu adalah pertama yang saya kata, Top tengah buat something yang analytics. Sebab technical. Interesting sebab daripada view seorang yang dah tengok game, saya boleh claim saya tengok game dah beribu kot.
daripada zaman saya observe lagi, kemudian saya cast pula. So like saya rasa layak lah untuk saya cakap yang saya dah tengok game ni lama. Untuk saya boleh analitik dan go in depth apa yang berlaku dalam game. Saya juga menuntut dengan budak-budak game PUBG PC apa semua tu kan. So bila saya tengok Iftar tu, saya rasa macam tak boleh terima orang kecam dia. Saya boleh terima kalau orang kecam memang betul dia buat mistake. Macam apa benda ni lah. Saya pun akan turut sama kecam sekali lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi bila apa yang dia buat tu betul, saya just tegakkan balik benda yang betul je. Macam basically bukan nak apa pun, just cakap Iftar sebenarnya sedang bawa benda macam ni kan. So netizen yang lain macam mula faham. Sebab kadang-kadang netizen ni dia hanya tengok dekat chicken ke tak. Macam tu je. Dia macam dia tak tahu kalau dia pernah main dalam 16 team tu dan 16 team tu power. Dia lain macam ML, lain macam HOK ke apa lain lah. Dia macam 5 lawan 5. Ini 4 lawan lagi berapa puluh orang yang lain kan. So probability untuk chicken tu sebenarnya susah. Tapi macam mana kita nak maximize point berdasarkan apa yang kita buat dalam game tu. Macam mana kita nak minimize mistake. Semua benda tu yang saya suka. Dia berhadapan dengan 60 orang lagi. Ya. Boleh. Bukan 60 orang tu dalam satu masa, tapi berperingkat-peringkat. By the time goes kan, mungkin 4 yang awal ataupun 8 tiba-tiba ada kiri kanan, atau third party 3 tim 12 orang kau jumpa. Betul. Kan? Ini orang yang tak pandai PUBG ni. Tak, tu maksudnya probability tu terlalu besar untuk kita dapatkan point. Sebenarnya untuk dapatkan chicken sebenarnya sangat susah. Dalam 16 team kan. Dia lain macam ML atau HOK kan. 1 lawan 1, 1 je menang. Ni 16. Nak satu tu macam nak Malaysia je chicken. Boleh je, possible je. Tapi macam susah lah kan dari segi probability. Jarang-jarang lah berlaku sangat chicken jarang. after chicken. Pernah lah berlaku triple chicken sekali. Dulu gig pernah buat. 4 chicken pun pernah buat. Sidal pernah buat. Ya. Tapi tak banyak tim pun. Betul, sangat setuju. Itu yang saya cuba nak highlight lah. Macam kita macam kalau nak kecam tu biar ada ilmu lah kan. Macam tu lebih kurang. So macam sebab tu datangnya saya punya macam video-video tu lah. Lebih kepada macam ada sekali tu Sam 9 waktu tu ada tam waktu tu. Saya ingat lagi waktu tu ada tam. Kenapa diorang bergerak 2 orang pergi ke sini tak tunggu dulu? Sebab ramai komen kata tunggu je lah dulu. Saya cakap tak boleh. Kalau tunggu nanti kena net apa semua tu kan. So sebab saya pun pernah main kompetitif pun saya pernah. Bukanlah sampai level PMSL ke apa tak. Tapi lebih kepada macam main scrim secara hardcore lawan dengan pro player. So saya faham cara diorang berfikir daripada perspektif player. Macam tu lah. Seorang lagi saya boleh bagi insight yang sama adalah Sultan lah. Sultan. Itu saya punya guru lah saya kata. Kalau contoh lah, kalau kita orang caster borak kan, kita orang akan tengok dia. Betul tak Sul? Betul. Okey, betul. Kalau tak banyak caster pun, kalau kita tengok dekat PUBG ni pun, itulah kan Sultan, Amy, OTG, J-Hunter, top. Ini je lah tinggal. Ya, betul. Lepas tu kalau ada pun host, Chu, ya betul. lepas tu Flava, Secloud, tu sebagai host. Tapi they also can be a caster as well. English caster lah kan. Dia orang akan pergi ke English side. Okay. So ada lagi nak tambah apa-apa? Tak ada. Saya tak ada. So kalau tak ada, kita terus jump into PMSL yang sedang berlangsung. Kan? So bagi tahu sikit overview tentang PMSL untuk 2025. Berapa season, berapa kali akan dilangsungkan. So macam sekarang ni PMSL Spring kita kata, yang berlaku dekat Sepang kan, last week dah. Ini hari Rabu, second week dah berjalan. So lepas ni di mana pula? Lepas ni di mana saya tak diberitahu lagi. Belum belum. Sebab even yang Malaysia ni pun saya dapat tahu last minute juga. Bukan last minute, macam bulan 1 tu baru saya dapat tahu lah. Memang Tencent daripada dulu memang macam tu kan? Semua kerja last minute kan? Bukan dia orang buat kerja last minute, cuma saya diberitahu last minute. Mungkin sebab saya tak ada kaitan dengan operasi tim kan. Macam tu lah. Macam awak dekat HOK juga caster. Saya banyak benda yang macam tahu tak apa, malah fikir macam tu. Nanti dia bagi tahu saya pergi studio juga kan. Kalau Thailand ke apa kan. Ya betul, sekarang kat Malaysia dan kita punya tim ni dipilih. Ada ramai juga yang macam tanya kan, macam kenapa tiba-tiba Homeboys masuk, kenapa Todak masih kekal. Saya rasa satu benda yang kita kena tahu, untuk PMSL dia adalah konsep partner team kan. Kita ada 4 partner team. Kita ada Sidal, partnership ada 4. Daripada qualifier PMNC ada 2. Betul. So kita ada Sidal. Siapa 4 team partnership? Sidal adalah Yudo Alliance dulu. Yes. Sidal dia jadi Celcom DG Alliance bagi mereka yang tak tahu. Sidal dia bukan Sidai kan, Sidal, Celcom DG Alliance. So masih lagi kekalkan slot partnership mereka. Yang keduanya Sam 9. Sam 9 masih kekalkan slot partnership lagi. Todak masih lagi kekalkan slot partnership. Masih lagi dapat walaupun last ataupun last second last. Setuju. Todak ni dia pakai apa,
Apa ilmu apa? Mungkin ilmu kabel. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Ini podcast langgar. Ya betul. Dah dekat rumah Todak kita langgar kan. Walaupun dia tak perform, sentiasa di bawah, tapi dapat juga. Nah, ini kita akan bincangkan. Okey. Dan yang keempat dan yang terbaru. Homeboys. Ya. Itu kenapa Homeboys dapat? Saya rasa bagus untuk Homeboy sendiri. Bagus, okey. Satu sebab dekat MPL diorang dah berjaya kan, dah pernah dapat champion semua dan diorang berniat nak macam mana fanbase besar pun, fanbase dia orang pun besar. Betul, sangat besar. Kalau jual baju laku saja kan. So business wise untuk sustain saya rasa Homeboys boleh buat. Sebab tu mungkin PUBGM consider lah untuk ambil diorang. Perlu ada lah dalam scene tu. Perlu ada. Lepas tu kita ada dua. Tapi sebelum kita nak pergi ke PMNC punya qualifier, what happened to nama-nama besar, gergasi-gergasi seperti kita tengok season ni kan, Geek Fam menjadi satu kejutan juga. Kenapa Geek Fam tak ada? Adakah mereka dah memang betul-betul nak berubah daripada selepas MLBB? Kan dengan PUBG pun dia orang dah tak nak. Ini saya dengar lah. Sebab Geek Fam punya social media sangat low. Diorang macam hampir tak ada effort lah untuk buat apa-apa coverage pasal PMSL. Adalah macam poster sikit apa semua tu kan, tapi tak ada macam, tak nampak bersungguh macam Sidal. Todak saya tak pasti, saya pun tak nampak sangat. Todak memang dia tak perform dekat team je. Social media perform. Social media perform. Mungkin sebab tu dia masih kekal. Sebab menang kat social media lah Todak ni. Mungkin. Ini saya punya tekaannya lah. Okay. Untuk Geek Fam tak ada. Dah lah tak perform. Baru-baru ni tak perform. Lepas tu dah berapa season dah tak perform dan maintain line up yang sama lebih kurang. Lepas tu dan social media pun tak perform. Betul. Sebab tu saya rasa PUBG macam tak apa lah. Macam tak berminat je kan. Macam tu kan. Untuk Creed pula, diorang punya social media perform. Diorang social media perform. Nombor 1. Ada sekali tu. Dengan tapi Cikgu Misai, dengan si apa? That guy Chillrex. Ada satu lagi yang streamer. Alah, aku lupa lah. Ramai. Diorang banyak. Mereka ada streamer yang ramai. Diorang banyak talent, sangat banyak. Betul. So, Creed sebenarnya saya pelik sikit. Tapi, kalau dari segi performance, tak perform lah. Tapi social media perform. Tapi kat sini datanglah persoalan. Todak bersama. Tu lah. Yang mana saya rasa Todak kena hati-hati. Untuk season yang ni maybe dah lagi seminggu. Lepas tu akan ada season depan dengan season lagi satu. Mungkin ada 3 season. Kena hati-hati. Kena perform dekat PMSL. At least masuk 10 weekend lah kan. Dan masuk grand final lah sekurang-kurangnya sebab dah lama kan. So sebab apa yang Creed VIP buat. Pernah ke Todak dapat 10 weekend? Pernah sekali pernah sekali. PMSL lepas lah, tak silap saya. Yang sebelum ni masuk pada betul-betul ujung-ujung. Lepas tu yang macam sekarang dah tak dah. So itu yang berisaukan lah untuk Todak. So basically itu sajalah untuk team PMSL. Yang partner manakala ni daripada PMNC. Kita ada 2 team. Yang PMNC yang pertama 52. Nama sebenarnya 52. Yang menariknya ditukarkan kepada Magna Esport Club. Yang menariknya Abang Lord, 52 ni dia datang daripada nama ayah Kim punya number. Macam tu. Ayah Kim yang ahli 52 ni. Dia ni ayah Kim ni memang sangat menjagalah dia orang punya team ni. Maksudnya contoh bila dia datang rumah untuk training apa kan. Kim ni anak kepada ayah dia kan. Kim jadi macam orang suruhan ayah dia untuk jaga kawan-kawan dia yang lain tau. Punya dia jaga anak-anak dia ni, maksudnya team 52 ni, untuk make sure dia orang perform kat PMNC. Memang saya respect lah kat situ. Susah nak jumpa orang macam tu yang kita kena ingat team 52 ni, ayah Kim ni mak bapak ni. Satu susah nak dapat mak bapak yang support minat anak dia. Apatah lagi nak dapat mak bapak yang panggil kawan-kawan duduk dekat rumah tu, tidur sini, makan kat sini, aku jaga semua benda, sponsor semua, dan dia orang layak ke PMSL. Ya, saya bangga lah untuk tengok Southeast Asia punya level tu. PMSL bukan biasa-biasa. Dan bagi saya untuk lepas pada pertama kali masuk dan terus lepas pergi ke Super Weekend. Ya, betul. Good enough. But still. Dan boleh katakan mereka juga kalau sebelum ini back to back kan PMNC. Dia orang 2 kali berturut-turut. Memang dia ni dia panggil apa, Offline King. Ya kan, Offline King. Lepas tu apa lagi nama untuk dia orang tak lah. Adalah beberapa nama-nama tapi cuma tak boleh nak masuk, tapi cuma Offline King tu lah yang saya ingat. Tam dengan kawan-kawan tu
memang kuat. Bukan sekali tapi 2 kali dia menunjukkan yang siapa-siapa tendang keluar pun dia tak ada masalah. Kau bagi je aku satu tim, aku boleh buat. Tapi aku nak kawan aku. Itu yang saya nampak lah. Untuk Tam, bak kata Sultan juga adalah Supreme IJL. Okay. Supreme IJL ni dia perlukan 3 orang yang memang ikut apa yang dia kata. So baik ke buruk ke ikut je. Sebab dia tahu apa yang dia nak dalam tim dia, dan dia boleh carry tim dia untuk dapat apa yang dia nak lah basically. So Tam adalah orang tu lah. Lepas tu kita ada New Era. New Era ni? New Era ni dia daripada tim-tim, daripada seorang yang tonggak lah bagi saya, Zuli kan. Zuli ni dah main lama malah. Dia daripada PMPL season 1, season 2 ada kalau tak silap. Dia anak didik Boyka basically. Dia sangat dapat dengan Boyka kalau tak silap saya. Untuk Aerof ataupun J8 waktu tu dikenali sebagai nama tu lah. Boyka dengan Zuli ni memang ngamah belangkas lah lebih kurang. Dan dia berjaya untuk lepas. So dia bawa member-member dia. Sebelum ni tak pernah main PMPL ke pernah. PMSL ke? PMPL pernah. Season 1 pernah, season 2 pernah, season 3 saya tak ingat. Awal-awal dulu. Ada awal-awal dulu. So dia sering orang lama kan ni. Orang lama. Dia selalu beritahu dekat ramai orang lah. Yang geng-geng yang lama ni kan. Tak payah minta slot ke apa-apa. Cuba jadi macam aku. Dia kata try je daripada bawah. Sebab dia sebenarnya dah main daripada bawah banyak kali. Dan kali ni lepas. So dia kata benda ni boleh buat. So yang lain yang macam nak pensi lah apa benda tu, main je lah kan. Kerja je lah sampingan. Tapi yang saya risau untuk Zuli dan juga yang lain lah kan, diorang mesti dah ada kerja tau. Sebab sekarang ni PMSL dekat Malaysia. So tak ada masalah. Akan datang. Kalau dekat Thailand, susah lah itu. Mereka tengah kerja. So terpaksa ambil cuti ataupun kena berhenti. Exactly. By the time come back balik, belum tahu dapat kerja. Exactly. Kan sponsor pun sekarang dia orang ada sponsor ke? Kalau ikut pada baju diorang tak ada sponsor. Tak ada sponsor. Tengah-tengah baju tu sendiri diorang cakap standing in our own. Macam tu lah lebih kurang. Grammar saya tak pasti, saya salah ke apa. Tapi basically dia cakap kita orang tak ada sponsor. Dan saya faham juga susah nak sponsor tim PMNC sebab kali ni tim PMNC boleh main 1 season je. Betul? Kalau sebelum ni macam PEA ada 1 tahun. So senang. Tu pun susah by the way. PEA nak cari sponsor. Ada isu gaji semua. Tapi ni untuk next PMNC, PMSL dia orang tak boleh masuk Tak. Dia orang kena champion PMSL. Maknanya dia ada PMNC 3 kali? PMNC 3 kali. Okay. PMNC 3 kali. Okay, faham. Sakit kan? Sakit. Sangat sebab sakit. tu tak ada orang nak sponsor. Kalau nak sponsor pun mungkin by season je lah. For one season. Tapi tu lah ROI ni macam apa kan. Kalau siapa yang nak go and put the money. Tapi kalau katalah ada lah ahli-ahli korporat yang sedang orang kata watch this podcast kan, kalau rasa macam nak bawa branding korang ni dalam PMSL kan, boleh reach out New Era kan? Boleh dapat, jangan lupa 10%. Betul. 10%. Dan macam promote. Macam biasa boleh dapat pengecualian cukai kan. Itu tak boleh. Itu lain itu bukan apa. Ramai yang cakap macam tu tau. Dapat pengecualian cukai dan sebagainya. Not that easy bro. Not that easy. Korang kena duduk dalam management, high management, baru korang tahu. Okay lah. Nak aku cerita sikit ke? Boleh kot. Tak ada masalah. Boleh lah kot. Antara tim lah e-sport yang senang dapat pengecualian cukai adalah SRG. Sebab? Because if they can get a money, itu masuk dalam Yayasan Sultan. So they can get a pengecualian. Sebab dia ada pengecualian tax assumption yang mereka boleh bagi. Company-company lain tak boleh. Sebab registered company mungkin dan sebagainya tak dapat pengecualian cukai. So that's why ini antara punca juga why kebanyakan company-company kat luar sana tak nak come into e-sport. Sebab mereka, yalah, kalau kata dia nak bagi kita 200,000, 300,000 kan, tak dapat pengecualian cukai. Daripada kau bayar tax 200,000 tu, baik kau campak kat sini, kononnya kita cakap macam tu kan. So dapatlah bawa branding dia kat baju. But tak dapat. You kena melalui yayasan. Faham? So kalau tak yayasan tak dapat. Kalau company dia sebagai sponsorship, tapi tak dapat pengecualian cukai. Itu kena faham lah. Okay. Dulu pun aku jenuh nak dapatkan. Dulu zaman aku. Zaman MAB Dulu. Susah. Not that easy. Sebab ramai yang tak tahu. Dia orang ingat semua benda senang. Tak. Susah. E-sport ni susah. Baik. Itu yang orang kata e-sport ni tempat bakar duit. Ya tu. Tempat bakar duit. Nak cari duit, cari todak. Kena perform. Lepas tu kena jadi macam Homeboys, kena jual baju banyak kan. So that kan boleh lah. Tak semua orang boleh buat benda tu. Ramai yang cuba tapi tak dapat. Okay.
So kita dah selesai tentang tim-tim ataupun wakil Malaysia. Alright. Iaitu 4 partnership dan juga 2 daripada PMNC qualifier. Alright. Kita talk about format pula. Ini yang paling best ni. Ni tak tahulah berapa jam kita nak borak tentang format. Kan? Apa format yang berubah? Perubahan format yang berlaku. Saya rasa ada 2 perubahan. Satu, minggu dipendekkan. Kalau kata sebelum ni 3 minggu. Kenapa dijadikan 2 minggu? Oh, bab kenapa tu saya tak tahu. Sejujurnya. Saya rasa mungkin sebab nak bagi celahan dekat ruang bersedia untuk PMNC kot. Sebab sebelum ni kan PMNC sekali je kan. Dan diorang akan dapat slot untuk setiap season, 3 season PMSL. Sebelum ni PMNC dapat itulah cakap 3 kali. Dapat. So kali ni sekali je. Sekali je. So nak masuk lagi sekali, main lagi sekali. So itu juga satu perubahan jugalah dari segi format. Betul. 3 kali PMNC. Dan minggu dipendekkan daripada 3 ke 2 minggu. So ada 2 perubahan. Itu saya punya tekaan lah. Sebab nak bagi ruang untuk macam PMGO lah, apa benda semua kan. Terlalu banyak. Yang kedua, pasal kita punya smash rule lah. Smash rule. Itu dia macam smash burger. Smash rule. Okay, first of all, smash rule hanya berkuat kuasa di minggu kedua. Only for second week. First week tak ada apa lah. Sama je lah macam last week. Kan? Yal pula. Sidal dapat 4 chicken. Kan? So kita akan borak tentang yang tu kemudian. Tapi untuk minggu ni Sabtu Ahad ada smash roll. So macam mana smash roll ini akan terjadi? Let's go. Okay. Saya mula faham kenapa orang tak faham. Sebab orang tak tahu pun apa format Super Weekend. Sebab dia dah lama tak tengok. Pada tengok video saya, apa benda tu smash roll? Kau tahu tak Super Weekend? Super Weekend ni macam mana So Super Weekend pun dia tak ingat. Zaman-zaman dulu sekarang kita masih lagi ada Super Weekend. Smash Roll ni adalah dalam Super Weekend. So kita kena faham dulu. Aku terlibat waktu season 5. Season 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Dan lepas 8 tak ada dah PMPL dan terus PMSL. 5, 6, 7, 8 tak ada Super Weekend. Betul. 4 last kot. 4 last. Saya ingat balik Super Weekend ni macam masa PMSL baru dia introduce. Ni seingat saya lah. Super Weekend. Yang mana berkonsepkan. Kita mula balik pada asas ya. Super Weekend, nak masuk Super Weekend, kita akan main 3 hari. Setiap tim akan main 12 match. So dalam 12 match tu, top 16 daripada 24 tim, top 16, 16 terbaik masuk Super Weekend. Itu satu. Saya rasa graphic designer kena buat satu. Tapi itu basic, paling basic. Itu paling basic. Daripada 24 pasukan, 16 pasukan akan layak pergi ke Super Weekend. 16 pasukan poin yang tertinggi ya. Exactly. So, dekat Super Weekend akan ada sistem point yang sama untuk kiraan siapa nombor 1 sampai nombor 16. Yang bonus point tu. Yes, tapi sampai dah hujung hari Ahad nanti, match yang ke-6 kita tengok daripada nombor 1 sampai nombor 16, nombor 1 akan dapat 15 point. Orang akan pening, kenapa dulu pula? Bukan 20 ke? Dulu 20, sekarang 15. Sekarang 15. 15 saya tak ingat. Saya kena check balik. 15 betul. 15 Nombor 1 15 point, nombor 2 12 point macam tu ataupun 13. Saya tak pasti. Alright. Basically ada point dia. Ada point dia untuk setiap Super Weekend. So kena faham yang tu dulu. So macam Sam 9 dapat 1 point sebab dia orang nombor MEC dapat 1. 13 ya. Makna pun dapat Sam 9 dapat 2. Makna dapat 1. Sidal dapat max 15 point lah. So walaupun Sidal ada 2000 point pun dalam Super Weekend tu, dia masih lagi akan limit kepada 15 point sahaja sebab dia nombor 1. Kita kena faham yang tu dulu. Bergerak kepada Super Weekend yang kedua. Iaitu pada Sabtu Ahad ni. Sinilah masalah dia sampai. Sinilah dia punya persoalan dia kan. Bila dah faham konsep Super Weekend, kita kena faham nombor 1 dapat 15 point. So sama je. Pada hari Sabtu nanti, bezanya adalah hari Sabtu nanti kita akan bermain macam biasa. Semua tim daripada 16 tim tu akan bermain macam biasa. Tak ada apa-apa pun. Just 6 match macam biasa. Mula dengan Sunhawk, Erangel 3, Miramar 6 match. Untuk kita tengok nombor 1 tu berapa point. Itu je. Katakan kalau kejadian yang sama macam baru-baru ni, BTR dapat 70 point. Betul. Nombor 1 pada hari Sabtu, habis hari Sabtu, keputusan dia di BTR nombor 1 70 point. So daripada 70 tu, match point dia, kita kena ingat tu je. Match point dia berapa? 70 campur 10. Ya, 80. So katakanlah Malot, BTR ada 65 point. Match point dia berapa? 75. 75. BTR 63? Match point 73. 73. Okay.
Match point ni penting. Okay, first. Soalan dia sekarang ni. Okay. Match point ni hanya akan dikira pada hari ataupun di map terakhir di hari Sabtu. Yes. So sepanjang hari Sabtu tu Smash Roll tak wujud lagi, hanya pada hari Ahad. Betul. So ini kena clear dulu. Yes. Okay guys, saya dah clearkan satu perkara. Hari Sabtu Smash Roll tak wujud lagi. Tak wujud lagi. Bermaksud habiskan dulu seperti biasa, seperti yang minggu pertama 6 map tu. So kita nak tengok siapakah yang duduk di nombor 1 dengan berapa point. Dan tambah 10, itulah match point pada hari Ahad. Yes. Macam tu lah kena terangkan. Aku dah bersila dah ni. Okay. So excited. Okay. Sebab tu saya pun tak tahu apa benda yang orang tak tahu sebab tak ada Q&A macam ni kan. Okay. Nice lah macam ni. Okay, so kita proceed pada hari Ahad. Alright. Hari Ahad, 16 tim yang bermain ni akan datang dengan mindset diorang kena hit match point dulu. Betul. Okay, tadi match point adalah 80. Kita ambil 70, 10 plus 10, 80. 80. Semua tim termasuk yang nombor 1 perlu dapatkan dulu 80 point. Tak kisahlah chicken ke apa ke, 80 point overall dulu. Point. Maksudnya point diorang dicampurkan pada hari Ahad tu. Yes. Hari Sabtu punya point campur dengan hari Ahad punya point. 80 point dulu. Contoh katakan tim nombor masa tu tim nombor 16 ada berapa? 30 point katakan. Diorang kena dapatkan 80 dulu. Baru chicken. Barulah hari tu tamat. Okay. Faham. So basically itu je sebenarnya. Cuma contoh yang boleh kita tunjuk macam tim Sidal lah, Celcom Legit Alliance buat benda yang memang kalau diorang buat pada minggu ni dia dah champion dah. Bukan champion. Nombor 1 dah. Dia dah nombor 1 dan habis pada map ketiga. 2. Oh, map kedua Ya. Sebab diorang chicken pada map pertama. Okay. Diorang dah dapatkan match point. Orang katanya, tapi bang dah chicken kan? Lepas tu dah dapat match point. Tak boleh. Dia kena match point dulu. Betul. Tak kisahlah chicken ke apa ke kambing ke, yang penting match point dulu. Dengan cara apa sekalipun. Sama ada dengan chicken ataupun tak ada chicken, match point dulu. Exactly bang. Terima kasih. Tahniah. Okay, so dah dapat chicken. Lepas tu match kedua dah dapat match point. Dapat match point. Match kedua tu ataupun lepas tu baru chicken, and then you akan tutup game. Macam tu je. Yes. So bermaksud ini kalau kita refresh balik kan, ataupun kita go back untuk minggu lepas. Sepatutnya kalau kata Smash Roll tu berkuat kasa minggu lepas, map kedua game over. Habis. Semua orang dah boleh dah balik. Kita orang dah bahagia bang. Boleh buka puasa awal. Tak ada buka masa boleh rumah awal lah. Balik rumah awal lah kan. So dia jadi macam pisang tu. Apa ni? Dia macam bagus. Kan, dalam arti kata lain, dia ada good and bad things kan. Goodnya adalah semua orang boleh balik awal. Bad thing adalah macam, takkanlah habis. Aku nak layan lagi. Bagi saya benda ni macam MOBA juga. Kan ada best of 7 kan. 4-0. Habis lah. Bosan lah. Final apa macam ni kan. Betul. Tapi benda ni tak berlaku dekat final. Hanya berlaku dalam kita punya liga je. Final takkan buat lah benda macam ni. Tak tahu nanti kalau dia orang buat, tak tahu lah kan. Tapi menariknya, dia akan bagi unsur orang nak tengok siapa chicken. Betul. Dekat sini, bagi saya lah, frasa winner-winner chicken dinner tu tak dicakap sewenang-wenang. Dia betul-betul winner-winner chicken dinner. Memang betul dia win hari tu terus. So kat situ yang best lah untuk tengok. Sebab sebenarnya benda ni dah dibuat untuk Free Fire kalau tak silap. Even Apex. Baru ni saya ada juga tengok ada Todak terlibat dengan ni. Lepas tu dia orang kata everyone was questioning lah, termasuk bos-bos apa semua dalam grup. Apa benda ni kalau tak ada dapat apa buyah? Kan tak boleh chicken, tak boleh nak menang kan. Selagi tak dapat buyah dan selagi itu tak ada siapa yang dikatakan menang. And then kalau the whole match tu tak ada juga, dan dia kira kembali macam biasa. Yes. Macam sama juga dalam PUBG pun. Kalau kata tak dapat the chicken sampai you dah dapat match point, and then you doesn't get the chicken, dia kira dekat standing lah, siapa nombor 1 dia lah. Exactly. Betul. Betul. Yes. Dan turutan map dia pun adil. Dia tak macam Sunhawk Irengel Miramar tak. Dia buat Irengel Miramar. Dia terus mula dengan Irengel. Untuk yang Smash Roll pada hari Ahad saja. Bermaksud ada perubahan dari segi map. Turutan map. Yes. Yes. Bermula dengan Irengel Miramar. Oh, tak ada Sunhawk? Tak ada. 3 Irengel, 3 Miramar. Yes. Dan dia switch alternate Irengel, Miramar. Sebab on the go dia suarakan juga. Masa dia tak tahu pasal map ditukar ni, dia kata tak adil lah ini untuk... satu perkara yang baru juga saya dapat tahu. Kan? Dia kata tak adil lah untuk tim yang power Miramar. Sebab kita main Sunhawk Irengel dulu. Lepas tu Jihan datang lah kan. Dia kata, tak, memang tukar. Map pun tukar. Irengel dulu. Kemudian Miramar. Irengel, Miramar. So, semua tim akan dapat
equal chance Betul. untuk kejar smash point ni. Kalau kata benda ni confusing, not for you, to all the 16 teams. Ya, betul. Kau kena hadap lah benda ni. Betul. Kan? Kejap-kejap tukar map, kejap-kejap tukar map. Ya. Benda tu akan effect tak? You as a player lah. Kalau kata sebagai seorang pemain, ditukarkan map Erangel, Miramar, Erangel, akan ada effect tak to the players? Untuk level diorang tak ada bang. Tak ada Diorang dah biasa. Abang tahu diorang, saya rasa saya sendirilah. Mungkin ataupun netizen sendiri lah. Tak faham betapa powernya pro player kita ni. Diorang dah tahu lekuk Miramar tu kat mana nak lepak, letak kereta semua supaya yang belah sana takkan nampak. Level padahal Miramar tu keluasan dia 8x8 km persegi. Diorang dah tahu dah yang naik bangunan ni nak naik bangunan ni sampai tingkat berapa. Kalau naik tingkat atas kali tu kat mana nampak, kat mana tak nampak. Bila kita main dengan diorang kan, bila saya main dengan diorang, bapak power korang. Mana taknya 400 meter kot ada juga dapat sniper. Ya. So jauh tu dia boleh nampak. Ya, sebab saya rasa diorang tak ada masalah. Saya ada masalah. Sebab saya tak sepower diorang. Saya banyak masalah. Kan? Saya tak tahu tembak tu datang daripada mana. Saya banyak kali dah pernah main kan. Dia jadi bahan lawak kat situ kalau saya main kan. Memang orang suruh main sebab nak tengok bahan lawak kat situ. Nak tengok hiburan. Saya tak pandai. Sebab saya tak tahu tembakan apa, bunyi tu tembakan tu datang daripada mana. Kan? Enemy depan mata. Saya main dengan bot kan. Kalau main Sunhawk ataupun Livik kan. Yalah, aircon kecil. So kita dapat banyak bot kan. Bot tu depan-depan dia tembak tang. Lepas tu kalau saya buat stream kan, dia cakap, bang, tu depan mata je bang. Mana weh, tak nampak. Jadi dah lah rabu warna. Lepas tu saya aktifkan apa yang colorblind punya mode. Tak nampak juga. Abang rabu mana? Aku colorblind. Faham. Okay. So bila colorblind tu kadang-kadang bunyi tembak, dengar. Tapi orang tak nampak. So susah aku nak main. Kan? Tapi kalau ML boleh lah. Ya. Franco. Franco, OP. Sekarang God. Abang God sekarang ni. Abang God. Nak pergi rhyme. Alright. So itu tentang kita punya format. Ada apa lagi nak tambah tentang format? Saya nak tambah dari segi Smash Rule ni dia bagi peluang kepada tim yang macam tak ada harapan. Macam tim yang nombor 13, 14 kan. Katakan pada match, of course ada orang takkan dapat reach match point tu pada match first lah. Sebab mungkin 3 map. 3 map kan, 3 map kena konsisten. Tapi kalau kita tengok on the first day ataupun sekarang second day habis minggu lepas, Sidal berapa poin? 100 something tinggi. 112, 116 sampai. Yes. Yang number last pun 30 something. Maksud dalam 80 poin juga perbezaan. 80 poin ni secara logiknya boleh dikejar dalam 3 atau 4 map. Ya. Betul. 3 atau 4 map consistent 20 points. Betul. And then you get one chicken, then settle. Tapi satu benda yang memang dia orang boleh kejar. Cuma dia takkan boleh, macam dia takkan jamin untuk nombor 1 tu. Smash Rule ni best dia. Katakan kalau tim berapa, dia senang cerita Smash Rule, dia orang tak payah fikir pasal orang lain. Dia orang just fikir pasal tim dia orang je, dapatkan 80 point, which is the match point. Kemudian chicken. Dia tak kisah pun. Dia tahu dia dah 80 point. Next match dia chicken, dia boleh bersorak dah. Dia confirm masuk grand final. Tiba-tiba aku dah termasuk satu soalan nak tanya kepada top ni. Mungkin kat luar sana pun mungkin ada juga yang berfikiran macam saya ni. Ini otak jahat sikit lah. Kan? Apakah Smash Rule ni boleh buatkan team up boleh berlaku? Contoh, kan, Sidal nombor 2 untuk hari Sabtu. Kan? Lepas tu map pertama dia dah dapat match point. Kan map 1 dah dapat match point ni. Map kedua Miramar ni kalau dia dapat chicken, settle. Yang nombor 1 pula BTR. Kena pula tim-tim Indonesia yang bawah ni, dia kata, okay, aku tak nak bagi Sidal sebab aku nak main lagi ni. Ini kalau dapat chicken, game over. Habis untuk hari tu. Possible. So, boleh tak tim Indonesia yang lain, ataupun kita ambil lah tim, nanti orang Indonesia serang pula, kenapa Indonesia kan? Kita ambil Thailand ataupun Vietnam lah kan. Diorang pergi, orang kata apa? Ratakan Sidal ni dulu. Supaya game tak habis dan diorang pun tak dapat chicken. Is it possible? Possible. Saya tak rasa dari segi team up. Tapi lebih kepada kalau diorang tahu itu adalah Sidal, diorang akan rush lah pergi dekat dia. Untuk make sure ratakan diorang kan. Cuma kita kena faham juga sebab sekarang ni dalam kita punya PMSL semua orang pakai baju sama. So kalau ramai-ramai awal tak tahu. Ramai-ramai pergi pun tak tahu mana satu Sidal. Drop spot orang tahu. Ya, drop spot. Ya, of course lah.
Saya rasa benda tu pandai dekat Sidal juga untuk maybe tukar dot spot ataupun saya rasa untuk yang kali pertama ni diorang tak kisah sangat kot. Kalau kata terjadi sekian-sekian okay, mereka mungkin dah ada plan B, plan C dan sebagainya. Ya. Maybe diorang dah fikir. Sebab saya rasa benda tu logik untuk dibuat dan it's a strategical punya issue juga. Tak salah pun untuk Betul. nak pergi langgar dot spot orang. Tapi bukan dalam erti kata team up lah. Dia lebih kepada macam tak nak game habis. Maybe tiba-tiba team yang last tu langgar kan. Sebab dia orang yang nak chicken tu. Dia tak nak Sidal dapat chicken kan. Logik. Saya rasa apa yang Abang Lok cakap logik. Dan benda tu akan uji Sidal punya strategi lah. Betul juga. Untuk make sure yang diorang akan target team you are yes. for this kind of situation kan. Lagi menarik, lagi best. Baru kita tengok balik langgar-langgar. Betul. Dah lama tau. Rasa last kali pernah lah dulu jadi viral, jadi isu juga dekat ni. Apa dulu, siapa? Yudo Gang? Bukan. Dingos Ya. dengan Yudo Gang. dengan Yudo Gang kan. Yang jadi isu dulu kan. Pasal isu. langgar-langgar dekat apa? Church Dekat itu JPNC. JPNC langgar itu team secret. Waktu tu. Itu banyak drama dulu. Sangat banyak. Best juga. Lama tak tengok drama-drama macam ni. Saya setuju. Betul. Lama betul. So sebab apa? Kita punya podcast ni mungkin akan keluar pada hari Jumaat. So kita harap mereka dah tengok. So Sabtu Ahad tu sempat lagi untuk kalau dia orang nak buat macam ni. Kita dah bagi tips. Kan? Do it bro. Kita nakkan drama. Kita nak tengok semua orang bergaduh ni. Kan? So aku dengan Topcast bukan punca, tapi kita just borak sajalah. Kita bagi tips untuk orang untuk buat sesuatu. Disclaimer. Kita bukan punca, okay? Tapi logik. Sebenarnya memang logik. Dan saya rasa tim-tim ni pun dah fikir dah benda sama. Ya, of course, sebab kalau diorang satu lagi chicken, diorang dapat nombor satu, akan ada target lah dekat belakang diorang kan. Alright. Cuma kita kena faham jugalah untuk PMSL ni kan. Satu benda adalah kalau kita target sangat tim tu, dia ada dua je. Sama ada tim tu ratakan kita ataupun kita ratakan dia. So kalau tim tu ratakan kita bagi point dekat tim tu boleh dapat chicken dengan lagi senang. So dia ada double edged sword dia lah. Macam bahaya lah kalau terlalu target tim yang power pula kan. Macam Sidal lah. Maksudnya bukan Sidal je lah, tim-tim yang lain juga. Tapi saya rasa strategi lah ataupun benda yang Abang Lok cakap ni okey lah. Boleh buat lah. Boleh buat lah. Boleh. Risiko tetap ada. Ya, tanggung sendiri lah. Talking about Sidal, minggu lepas back to back double chicken 4 chicken lah total. Kan? Saya rasa ini antara season permulaan orang kata apa yang antara yang terbaik untuk mereka. Why they are strong untuk season ni lah. Kenapa mereka sangat kuat? Saya rasa kita kena tengok benda yang obvious lah. Memang edition Iftar tu memang tukar balik game Sidal. Dan masa Iftar tak ada pun sangat perform. Mosgoku tak pening lah senang cerita. Sebab masa coach masih lagi Mosgoku senyap untuk season ini. Walaupun dapat 4 chicken apa semua, nama dia masih senyap. Kenapa Mos? Kenapa kau membelakangkan diri? Kenapa kau tak nak ke depan? Tahu kau dah jadi alim sekarang ni, tapi we need you bro. Saya rasa ada dengan family punya isu sikit kot macam tu lah. Mungkin lah. Sebab dia cakap dia banyak juga uruskan mak dia punya perubatan macam tu lah. Dekat dia berulang-alik Indonesia Malaysia macam tu lah lebih kurang. Bukan ulang-alik lah, macam ada juga. Dia pergi Indonesia, ambil mak dia betul bawa Malaysia macam tu lah lebih kurang. So semoga orang kata apa cepat sembuh. Ya, insya-Allah. Diberikan kesihatan yang baik. Anak yang baik. Ya, anak yang baik. Sangat baik. Kawan yang baik. Dan sebab tu ini antara rezeki juga dekat Sidal. Betul. When you do good things, terutamanya kepada ahli keluarga yang terdekat, mak pula tu. Kan Tuhan balas balik. Keberkatan tu ada kan. Betul. Pasal Sidal ni saya rasa paling obvious adalah Iftar punya edition. Bukan saja dia punya main dalam tu, tapi presence dia. Kita tahu Iftar ni macam mana kan. Dia jenis yang gelap-gelap punya orang kan. Dia tak stres lah. So far yang saya nampak. Dan dia makin macam saya, makin berisi juga kan. Mungkin juga dengan perangai dia tu macam orang kalau saya dengar dalam budak-budak Sidal ni borak, kalau Iftar ada makanan lebih, dia orang akan bagi Iftar. Ya. Memang betul. Aku yang dulu bagi masak kat dia. Oh ya. Dulu dengan aku kan, aku siap masak untuk dia. Oh ya. Dia memang banyak makan. Dekat situlah dia punya sifat ceria dia dapat naikkan balik kalau ada apa-apa jadi apa semua tu kan. Dan kita tak boleh nafikan dalam game dia sangat perform. Dia jarang buat benda yang tak betul lah, senang cerita dari segi makro. Dan sebenarnya Sidal as a team jarang buat mistake. So sebab tu dia orang perform. Kali ni memang dia orang dah belajar mungkin dekat Ruthless apa semua tu kan. So dia orang main dengan best lah. Dan Mosgoku sekarang tengah pening
saya rasa lah untuk pilih line up mana untuk dimainkan sampai tahap tu. Dia letak Olio pun Perform. Dia letak Iftar pun perform. Saya rasa lepas ni mungkin dia kena cuba letak Olio dengan Iftar, dia keluarkan Adil Luke ke Jimmy ke, tapi Jimmy IGL tak boleh. Siapa lagi Leon. Kan. So boleh kot try satu map kan. Come on lah, buatlah sesuatu. Kita nak tengok lagi. Nak tengok Sidal jatuh. Tak tengok Sidal jatuh. Nak tengok Kobat Rahman macam mana pun dia can perform. Itu yang kita nak tengok kan. So, saya yakin lah Mos Goku dah jumpa line up yang ataupun formula yang macam Dream Team. Sebab sebelum ni ada Flex untuk Sidal kan. Tapi dan Flex kalau masuk perform. Cuma ada benda yang saya tanya hari tu waktu dekat PMGC tu kan. Saya tanya kenapa tak masukkan Flex kan. Lepas tu ada orang dekat situ cakap, dia cakap macam ni je. Mos nak masukkan, tapi ada benda yang jadi yang memang dia tak boleh nak masukkan. Dia kata kalau kau ada kat situ kau tahu. Maksudnya tak nak tanya banyak saya tak nak tanya banyak Tapi sekarang saya nampak lima-lima ni eager to play. Diorang nak main. Maksudnya kalau diorang tak main, mesti diorang macam aku nak main ni kan. Bila main diorang buktikan diorang boleh main. So Mos macam tak ada masalah. Kau injured ke, kau tiba-tiba lost confidence ke, Adik Luke apa, okay tak apa, fine. Ada sub yang quality. Betul. Walaupun sebenarnya sebelum ni Adik Luke terutamanya lah, ataupun sebenarnya the whole Sidal team ni berpegang dengan satu konsep, prinsip yang mana dia kata apa-apa jadi pun 4 orang ni wajib main sampai bila-bila. Sebab dia kata team waktu tu juara dunia IHC, tak perlu tukar player. Betul. Champion boleh je kan. Mesti cakap lah dah, diorang dah perform, memang diorang takkan tukar player. Korang tengah tak perform, maybe korang kena fikir something kan. So kat sini Mos Goku ada flexibility untuk buat apa. Dia nak tukar ke, dia nak kekalkan. Dan so far cantik lah. So itu tentang Sidal, boleh katakan tim Malaysia yang paling perform. Dan kita ada 2 tim lagi, Sam9 dan juga Magna Esport, which is mereka lepas ke, ini kita dah masuk dalam review untuk week 1. Okay. So mereka lepas ke Super Weekend, tapi malangnya tak berapa nak perform. Yalah, and mata yang mereka kumpul adalah 2 dan 1. Dan saya juga dipahamkan dia format kali ni bukan macam yang sebelum ni, which is the total point dicampurkan dengan minggu yang kedua. Tak, dia hanya kumpulkan yang bonus point tu. Adakah betul? Ya, kalau bonus ikut point, katalah sekarang ni Sam9 2 and then minggu depan dia masuk lagi, dia katalah dia tempat nombor 15 ataupun 16, maknanya total adalah 3. Maknanya chances untuk dia nak qualify pergi ke panggil apa? Grand final mungkin kurang. Sebab dia ada hanya 3 point bonus point. Betul ke? Betul. Okey, ini satu soalan juga yang bermain di fikiran saya rasa sama juga dekat netizen apa semua. Sebab kalau dulu kita akan tengok point mungkin minggu ni 38, minggu depan 40, so total 78. Kita masih lagi nombor 14, 15 kita layak. Saya rasa perubahan ni sebab ada smash rule. Bila ada smash rule, nombor 1 kan terus automatic 15 point kan. So diorang kena buat macam tu bonus point lah dia jadi ukuran. Bonus point jadi ukuran. So untuk Sam9 dan juga Magna Esport, saya mulakan dengan Sam9 dulu lah. Saya ada borak benda ni dengan Sultan dengan Amy semalam, waktu podcast juga. Satu benda yang kita dapat simpulkan adalah Sam9 terlalu banyak star. Sebab diorang ada kan star lah juga kan. Diorang ada Yuhai, Firen, ada Deb, ada Trexy, ada Kenny. Seorang lagi. Siapa Ya Allahu Akbar, saya lupa seorang lagi. Malaysia. Firen dah sebut kan. Firen, Kenny, Yuhai, Deb, Trexy. Siapa lagi seorang? Saya tak ingat. Diorang ada 6 orang. Saya masih lagi belum masuk dalam betul-betul jiwa saya dalam PMSL kali ni. Nanti otak saya mungkin start hari ni saya mungkin stream ke apa ke, baru saya masuk. Okay. Nanti otak saya akan bagi tahu. Nanti dia tengah cari tu info. So basically problem dengan Sam9, diorang susah nak main. Kalau dulu 3 minggu. So game time boleh dibahagikan sama rata lah, lebih kurang kan. Macam kalau nak bagi game time dekat orang ni, kau boleh main minggu ni, tengok perform ke tak. Tapi kali ni 2 minggu. Dan kalau tak lepas 1 minggu pun, kita boleh kata bye-bye, hampir separuh bye-bye lah. Sebab minggu depan tu kau kena masuk juga kan. So Sam9, apa yang berlaku, diorang dah main cantik dekat Liga, tapi dekat Grand Final kurang cantik. Sebab tu lah, selalu tukar-tukar. Line up diorang tak ada satu line up yang fix. Macam Sidal tak apa, sebab dia 5 orang. Betul. So kalau ada orang yang ke-6, maybe Sidal pun akan ada masalah. Seorang ni maybe takkan main, jadi tak mati ke apa. Tapi untuk Sam9, 6-6 ni ada game time. Bukan nak kata problem untuk bagi game time, tapi lebih kepada bagi saya, diorang kena tengok siapa yang perform. Mainkan yang perform.
Yang mana macam satu match, 2 match tak perform dah, stop. Sebab kau akan risikokan Sam9 tu sendiri. Adakah disebabkan mereka ni star players dan coach menjadi orang kata apa, apa ayat tu saya nak gunakan, terpaksa untuk berikan mereka playtime. Yang menariknya Abang Lord, Terpaksa nak jaga hati lah. ya, jaga hati tu betul. Sebab ya betul. Sebab semua orang main tu, saya rasa itu je assumption yang saya boleh letak. Diorang jaga hati sampai semua kena main. Yang menariknya Sam9 tak ada coach. Oh, Sam9 dah tak ada Pasha, dah tak ada Sly Didi, adik-beradik. siapa yang ada? Yang ada Superboy. Superboy bukan coach. Okay. Superboy manager. So dia yang akan tentukan, mungkin saya assume lah, untuk dia yang tentukan siapa yang akan masuk, apa semua tu kan. So coach dah tak ada. So nak tak nak memang Superboy pegang peranan banyak benda. Dia lah yang coach lah. Mungkin lah kan, macam tu kan. Dia lah yang tentukan siapa yang masuk, dia yang tentukan siapa yang tak main dan sebagainya. So pening dekat situ lah sebenarnya. Sebab Sam9 actually cari coach, tak jumpa. So siapa yang berminat nak jadi coach? Satu lagi peluang untuk orang yang orang kata online coach kan, how do we say that, merealisasikan impian korang kan. Sam9 satu organisasi yang sangat besar kan. Satu je orang kena ingat, tak perform kena kecam. Of course. Itu nombor satu lah kan? Kalau kau ready for that, and then korang boleh apply. Saya rasa contact Superboy. Betul, contact Superboy. Saya rasa semua coach yang pergi dekat team famous kena bersedia benda tu. Macam Coach Ken, dia dah kena kecam dah, tak ada masalah pun, dia okay perform je. Especially Sam9 lah. Sam9 even pergilah macam Pep Guardiola ke apa kan, tak perform kan, walaupun dah dapat champion tiba tak perform. Maksudnya semua team. Betul. Kalau kau coach tak perform, memang kena kecam. Ready je lah. Dalam hal ni kita jangan sebut pasal Liverpool sebab dia tak boleh nak masukkan Liverpool dalam istilah tu kan. Spurs boleh kot. Sebab kalau dulu MC saya nak sebut, sekarang dia pun dah tukar pergi ke Spurs. Dia pergi Spurs. Lagi teruk. Saya tak faham lah. Okay, biarkan dia. Dia downgrade team. Dia downgrade. Teman-teman dapat masuk stadium kan, malu kan. Ya, itu okay. Itulah untuk Sam9, jaga hati lah. Itu satu benda yang saya nampak. So saya ada juga contact Bos Tommy kan. Saya tanya macam mana apa semua. Dia kata minggu yang kedua ni akan lebih fix lah. Tim yang akan dimainkan. Sebab dia dah tak boleh eksperimen. Bagi saya lah kan, saya rasakan first of all they kena understand yang macam Top Sneaky cakap daripada awal. Kau dah tahu format ni daripada awal, 2 minggu saja. Kau tak boleh nak buat eksperimen ke apa ke, even from the first week. Betul. Tak boleh, sebab bila jadi macam ini, it is a waste. Satu, silap-silap second week kau tak qualify. Yes. Satu, sebab kau ada 2 mata, and then orang yang naik daripada bawah ni yang minggu lepas tak qualify dan minggu ni dia boleh naik, dan mungkin dia duduk di tangga yang ke 8, 7, 6, which is dia boleh potong. Macam tu je. Setuju. Kau tak main grand final. Betul. Dan Sam9 kalau tak main grand final dengan rombakan yang dia buat. Mika seorang lagi. Mika, ya. Mika seorang lagi. Rombakan besar yang dia buat ni, saya rasa sia-sia lah. Satu benda yang kita orang macam assume juga, sebab Mika ni masuk last minute. So 5 orang ni dah dimainkan ataupun di plan untuk main bersama semua kan. Tiba-tiba Mika available. Mika ni dah lama nak ni. Mika sepatutnya daripada season lepas ke season sebelum tu? Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi adalah sampai kereta Porsche apa semua keluar. Kan, viral lah waktu tu. Gig dengan Sam9 waktu ketika itu. Yes. So dekat situlah mana saya rasa kacau sikit plan Sam9 lah. Dan Mika agak karat sikit gameplay dia. Dia tak sama macam dulu. Dia bukan Mika yang prime. Dikaratkan oleh Geek Fam ke macam mana? Saya assume macam tu. Saya rasa dia punya gameplay karat. Masa satu season dia tak main tu, dia kena gam ke apa ke tu kan. Tak main tu, terus lepas tu datang balik, dia tak sama macam yang sebelumnya. So he need more time? He needs more time. Itu yang dikatakan. Mungkin itu yang Superboy bagi masa yang lebih, dan end up tak boleh. Dia effect juga kepada tim. Bahaya. Bagi saya, you have to be objective. Kalau tak perform, keluar. Betul. Itu je. Sebab ni kau kat PMSL. Dekat Scream ataupun Ruthless. Yes. Kau gunakanlah tournament-tournament yang biasa ni kan, untuk kau nak bereksperimen. Ya. Tapi tak apa, kita tengok minggu kedua macam mana. Dan saya harap sangat saya dibuktikan salah dengan apa yang dia orang buat. Makna saya, sejujurnya saya boleh tutup sebelah mata sikit lah, sebab diorang first time masuk. Dan diorang pun dia player lama. Betul. Dan diorang berjaya masuk super weekend. Diorang bawa masuk Kim dengan Hasbi. Kim tak pernah main dekat PMSL. Alright, first time lah. Hasbi first time juga, tapi Hasbi ni adalah player yang dah main lama dengan diorang sebenarnya waktu Scream. Kalau diorang nak cari Scream partner ataupun orang yang macam sentiasa free, Hasbi ni memang sentiasa available. Alright. Dan Tam waktu dia cakap dengan saya dalam podcast sebelum ni, dia kata
Hasbi ni memang power gila. Cara dia cakap tu macam dia memang power gila. Tapi bila tengok pun dekat PMSL memang Hasbi ni sangat perform daripada Indonesia kan. Satu edition yang bagus lah. Yang kata daripada Sarawak tu mana? Ryan. Dia Ryan. tak available sebab sekolah. Sebab pelajaran. Sebab saya duduk menunggu sebab ada konten ataupun klip keluar number 1 Sarawak. Mana budak number 1 Sarawak ni nak juga tengok. Ya, kan? sama. Tapi tak nampak lagi. Ya. Saya rasa bagus jugalah untuk parents Ryan, by the way, kalau dia tengah dengar kan. Ya. Nothing against you. Tengok how good sebab orang dah mula petik nama dia. Ini adalah antara engagement yang bagus untuk positif lah untuk player-player yang baru nak shine kat luar sana kan. Ya. So kalau kata ada peluang dapat main, alhamdulillah kita nak Betul. tengok juga kan. Cuma bagi saya concern parents pasal sekolah ni legit lah. Sebab dah lah kita baru mula sekolah kan, baru ni. Lepas tu umur dia 16, nanti dah nak SPM. Saya rasa untuk meletakkan form 4. Nak meletakkan pelajaran nombor 1 tu good lah, bagus lah. Betul. Apa-apa pun make sure ada backup plan lah. So good Ryan, belajar betul-betul. Nanti ada peluang tak ada masalah, boleh masih main lagi. Ada masa lagi kat situ. Betul. Itu makna lah. Makna bagi saya tak apa. Apa yang diorang ada pengecualian. ada pengecualian lah. Ada pengecualian. Yes. Macam okey lah apa yang Ada diorang 2 buat. senior player, Ya. ada 2 new player baru. Okay, mix and match. Okay. Okey lah. Sebab dia dapat 1 chicken dekat Super Weekend. Oh ya, betul. Selepas 2 chicken back to back oleh Sidal Yes. yang dia orang boleh dapat. Itu kan nasib baik. Kalau dia orang tak dapat, Sidal dapat triple chicken. Oh ya, betul. Triple chicken kan. Last dengan Sidal lah kan. Ya. Cuma waktu tu RRQ sepatutnya chicken lah waktu tu. Tapi Hasbi punya power dan ketenangan Hasbi waktu tu yang buatkan makna chicken lah. Ya, 2 orang tengah down, RRQ tak push. Itu benda pelik. Sebab saya rasa RRQ fikir ada orang sebelah kanan. Itu kita buat segmen analisis ke apa nanti kan. Tim 69 tu tengah tengok kalau dia push nanti 69 chicken ke tak pasti. Mungkin itu yang RRQ fikir. Padahal RRQ ada batu, RRQ ada pokok, masih lagi tak chicken. Hasbi dengan Tam waktu tu yang bawa dia orang chicken lah. Okay. So kita nak bercakap tentang 3 tim yang tak qualify pula. Okay. Kita cakap daripada New Era dulu lah sebab tim baru. Adakah mereka juga diberikan pengecualian? To be honest, yes. Sejujurnya lah. Dan diorang bukan tak lepas dan nombor last. Diorang nombor 17. Oh ya? Diorang nombor Just 17. one step. Yes, one step away je. Dan diorang mungkin dah jumpa apa yang diorang betul buat. Masalah New Era adalah banyak sangat lawan drop spot. Dekat Sunhawk, semua Sunhawk diorang hilang. Diorang dapat 2 point, dia dapat kill 2 daripada face kot waktu tu dekat bootcamp. Tapi yang lain semua diorang tak main. So basically diorang dah hilang Dia kena cari potential. drop spot yang baru. Exactly. Untuk New Era, rendahkan ego, stoplah jadi Araf, stoplah jadi J8 yang melanggar drop spot. Okay. Saya faham itu identity DNA dan saya faham dia orang power. Tapi PMSL dah nak habis bro. Kan? So saya tak tahu dia orang dah langgar ke belum, dah start belum Belum. Belum dah. Pukul 5. Nanti kita 5, tengok 5:30. dia orang langgar ke tidak. Sekarang baru pukul 3.11. 3.11 3.11 kan. So ada lagi 2 jam untuk kita nak layan PMSL minggu kedua hari pertama. Ya. Kalau dia orang langgar dan menang, alhamdulillah. Cuma kalau menang pun rotation pun jadi problem dekat Sunhawk kan. So saya tak tahu apa yang akan dilakukan New Era. Dan ada banyak kali juga dekat Erangel pun dia orang macam berjumpa dengan tim-tim susah nak masuk circle dan sebagainya. Tapi tu pun boleh nombor 17. So okey lah untuk New Era. Dan dia Better orang daripada Homeboys dengan Todak. betul. Untuk tim yang baru. Ya, sangat baru. sangat setuju lah untuk benda tu. pasal New Era dulu. Betul. Benchmark yang kita letak ni adalah tim PMNC tau. Betul. Dan tim PMNC berjaya untuk duduk depan dengan tim partner. Saya rasa okey sangat right lah. for team partners. Yes, true. Okay. But untuk tim PMNC which is New Era, okay. Okay. So kita harapkan untuk minggu ini mereka boleh buat yang lebih baik. Betul. Kan? Dan masuk ke Sport Weekend lah. Sport Weekend. Sport Weekend. Alright. Kita nak borak pasal the newcomer juga, partnership. Homeboys. Okay. Player dia boleh katakan player-player yang lama juga. Betul. Experienced players. Saya tak tahu. Ini benda yang pening. Sebab kalau ikut formula, dia orang ada pengalaman, dia orang ada firepower, dia orang ada kit, dia orang ada Aboy. Tu geng-geng yang Aboy RZ. Dia orang boleh dia orang ada Helton, ada Syamil, ada Rush tapi Rush Syamil. Yes. Sidal dulu. Dulu Lions lah. Yes. Waktu tu even Helton pun bekas Sidal juga. Yal juga dulu kan. So power wise ini tim yang power lah. Betul. Tak sepatutnya duduk kat bawah dan tak perform sebegini rupa lah. Dekat PMNC pun diorang perform. Diorang nombor 5. Tak silap saya. Can we say that mereka perform. yalah, saya tak tahu
bila dia orang dapat tahu yang mereka dapat this partnership, kan? Adakah cukup masa untuk mereka prepare this team? Kalau macam tu, argument yang sama kita kena bagi dekat New Era jugalah, kan? Sebab dia orang pun dia orang daripada PMNC. Ada, mungkin lah. Dia orang dah prepare awal dah. Tapi saya rasa boleh sebab chemistry wise lah. Chemistry wise. Okay. Saya rasa itu relevan juga. Very good players, tapi in terms of chemistry mereka belum lagi cocok katanya. Saya berpendapat macam tu, bolehlah kita letak macam tu chemistry wise. Tapi chemistry wise tak sepatutnya seteruk tu lah bagi saya. Ni macam terlalu kau ni terlalu player sangat baru. Sepatutnya kau tak ada masalah pun, sebab when we say about these pro players, orang lama, kan, korang mesti kena cepat adapt to your teammates, kan, tentang dia punya kelebihan dan juga kekurangan, and then try to blend as fast as you can untuk dapatkan the best result. Itu sepatutnya as a pro player, dan kau tak boleh bagi alasan masa yang diberi untuk kami ni tak cukup. Kita orang baru train 2 minggu. Dan kita sering dengar benda-benda tu. Kan? Aku podcast langgar kan, aku langgar je. Kan? Dan dia bukan benda ni dekat PUBG je, dekat everywhere. Even HOK pun mungkin kita akan dengar selepas ini. Mobile Legends tak payah cakap. Kerap kali kita dengar alasan-alasan seperti itu. Kan? Relevan. Betul. Satu benda yang saya boleh terima chemistry, cuma saya tak boleh terima 100% sampai seteruk ni lah. Sekurang-kurangnya maybe lepas per weekend ke, ataupun tak adalah terlalu bawah. Itu benda untuk homeboys lah. Dan saya rasa lah untuk Daddyhood kan, dia kena maybe rombak terus the whole team. Ambil team yang perform, maybe tengok tiba 52 perform ke, ni orang perform, jadikan homeboys. Jadikan maksudnya team yang dah solid. Lepas tu maybe boleh tukar ke player? Untuk partner boleh. Untuk partnership boleh. Tapi untuk next season lah. Untuk next season lah, bukan sekarang lah. Untuk season ni tengok je lah apa yang kelemahan apa semua next season. Dan macam tu juga macam sebabkan homeboys baru masuk, dan mungkin juga waktu tu dah ada team untuk PMNC. So dia orang pakai je team PMNC tu, maybe buang beberapa orang, dia masukkan tu je lah resipinya. Tengok jadi ke tak. Next season ada ruang untuk mungkin untuk season ni dia kata kita dapat slot, kita just main je dulu. Tak ada apa-apa, letakkan harapan yang tinggi kan. Janji nama homeboys ada dekat PMSL kan, biar orang tahu. So tengok kita next season kita buat yang lebih baik kan. Season ni just abaikan je lah. Kecaman confirm kita tahu. Saya rasa benda baru untuk homeboys. Betul juga. Kecaman bukan benda baru untuk homeboys. Dia dah biasa lah. Dia dah biasa. Wasted talent lah bagi saya untuk Kid tu kan. Dia banyak lah dia punya individual skill, yang mana kalau dia main mungkin dengan vampire ke, dia akan perform. Dengan orang yang memang boleh sokong dia punya firepower tu, dia akan perform. Cuma sayang lah dekat sini dia tak berjaya untuk menyelah lah, macam tu lah. So next kita nak move kepada Todak. Todak. Sebelum kita nak move kepada Todak, fun fact juga yang saya nampak, 2 player yang keluar daripada Todak daripada season lepas, which is Tam dan juga Iftar, dan dua-duanya perform. Dan dua-dua mereka layak pergi ke Super Weekend. And Todak masih di peringkat yang sama, terngiang-ngiang, tercari-cari rentak. Mana kita punya manager ada kat situ, dia tengah dengar sambil-sambil senyum kan. Masih lagi mencari. Tak tahu apa yang mereka sedang mencari. So apa yang Top nampak dekat Todak ni? Kat sini saya pelik lah sebenarnya, sebab Todak dah nampak saya rasa masalahnya, tapi tak nak buat, tak nak tukar. Ini saya jujur lah kan. Saya langgar dekat rumahnya sendiri. Boleh, tak ada masalah. Pendapat saya lah. Satu organisasi yang tak ada masalah untuk ambil sesiapa player yang dia nak. Bermaksud spend duit lah. Spend duit. Tapi masih kekalkan player yang tak perform. Itu je lah basically. Cleon masih ada. Bukan kata real tak perform, tapi saya rasa mungkin leadership Cleon tu tak menjadi untuk Todak. So why not try tukar kan? Itu je lah yang saya minta, kalau boleh lah kan. Tengok dah terlambat nak buat. So pada mungkin season depan terpaksa tukar, akan tukar. Cuma sepatutnya dah boleh tukar pada season lepas. Sebab mungkin pada asalnya mungkin Todak fikir, ini mungkin masalah Tam ni kan, ini mungkin masalah Iftar ni. Tapi tak, Tam memang proven. Tam pula jenis cakap lepas. Betul kan? Budak tu IGL juga kan. So dia susah lah nak mix idea tu. Bagi saya faham lah. Sebagai IGL dan juga sebagai ketua ni memang susah nak mix. Tapi untuk Todak kita nampak kali ni pembuktian dah berapa season dah. Berapa? 1, 2, 3 season tak perform. Lepas tu season kali ni pun tak perform. Kalau masih lagi tak tukar, saya akan garuk kepala lah. Itu benda yang saya pasti lah. So untuk Dimzy pula, make sure mainkan Dimzy kerap lah. Sebab ambil Dimzy tu dia perform sebelum ni. So make sure dia main kerap.
real pun maybe Saya baru je dengar daripada manager tadi. Dia katanya injured untuk minggu ni. Minggu lepas pun dia main beberapa game je. Injured? Betul? Injured dia injured. Mungkin kacau plan dekat situ lah. So saya faham lah kalau macam tu kan. Sebab plannya adalah maybe untuk DMZ tu main. Sebelum kita buat ni ada jugalah saya tanya beberapa tips-tips kan. Nak tahu juga kan saya hentam sembrono kan. Dan saat dia pergi komplain dekat Celan kan, abang lah buat podcast nak hentam saya Celan kan. So tanya-tanya dulu kan. Tapi dia tak tahu ini podcast langgar. Semua saya langgar. Celan sendiri kita langgar. Tapi tak lah kalau, maksudnya kita langgar secara objektif lah. Tak adalah langgar sembrono. Kalau macam ni saya faham lah kan. Okay, nampak macam mana kita tak boleh nak expect DMZ injured dan sebagainya. Bila dia injured, tapi saya pun tak tahu apa injury. What kind of injury? Tak dia bagi tahu. Okay. Takut tu cover je. Cakap je injured tapi dia tak injured pun. Kita tahu dalam podcast ni hari Sabtu yang hari Jumaat yang keluar. Okay. Hari Jumaat bermaksud kita dah tahu sama ada Todak lepas tak lepas untuk Super Weekend. Right. Kan sebab kita akan keluar pun pukul 9.10. Pada time saya rasa mungkin dah map yang kelima ataupun yang keenam. Kan sebab Todak hari ni pun tak mainnya besok. Okay. Todak tak main hari ni, main besok. So let's see this week kita doakan Todak juga akan mengiringi Homeboys dan juga Amin. New Era. Amin. Kan memang benda ni setiap season caster sentiasa predict dan juga mendoakan kalau boleh lah sekali lah kan. Kesemua pasukan atau wakil Malaysia ni ada di Super Weekend. Saya sentiasa dengar benda ni, memang saya dengar kan. J, OTG, Soul, Amy, Top kan sentiasa mendoakan benda ni, tapi tak dapat lagi bila agak-agak akan berlaku. Saya rasa bila kita punya grassroots sendiri dah kuat, barulah tim kita pun akan kuat. Masalah sekarang ni bila kita tengok tim PMNC champion 2 kali orang yang sama. So kita punya bawah lemah sangat. So susah lah nak tengok. Secara realistik susah lah. Adakah itu kita kena buat tim? Kita kena main. Bukan kita kena buat tim, kita yang kena main. Orang tua pula nak main. Tak boleh nak main. Sebab apa dulu dia orang kata dead game dan sebagainya. Adakah ramai yang dah berpindah ke game lain ataupun ada budak-budak sekarang ni dah tak main dah PUBG dan kita tak nampak? Boleh juga kita borak sikit benda ni kan? Boleh. Sebenarnya bagi saya agak betul juga. Ada betul ada tidaknya. Dari segi kompetitif tu orang dah makin tak berminat sebab PKP dah habis. Tak macam ML juga. Kalau ML kalau nak main ataupun showcase ke apa tak perlu earphone. So nak pergi kedai mamak pun lepak main terus kan. Untuk PUBG perlukan the whole set. Kita kena device yang bagus. Device bagus, duduk mamak kena bawa kipas. Kena bawa earphone kalau nak duduk mamak nak lepak kan, nak training ke apa. So kena laju, wifi kena laju. Sangat. Itu sangat penting kan. Tak boleh lagging apa semua. So banyak sangat prerequisite untuk main PUBG ni dengan best. Makin berat pula sekarang ni. So itu mungkin pun kentang tak payahlah nak fikir nak main PUBG. Setuju. Itu memang faktor yang saya rasa buatkan makin ramai yang tak main kompetitif lah. Tapi yang banyak saya nampak dan real saya tengok depan mata adalah dia pergi kerja je basically. Ramai yang pensi apa semua tu kan. Kerja. Sebab tu je dia orang stop. Alright, kita dah 1 jam 10 minit kan, 1 jam 5 minit dah. Cantik lah timing kita kan. Kita ada lagi beberapa soalan lagi untuk kita nak bincangkan. Selain daripada PMSL 3 kali, which is kemungkinan besar mungkin di Indonesia dan juga Thailand mungkin tempat yang sama kan. Apa lagi tournament yang ada untuk PUBG? Kita tahu untuk season ini untuk PMSL Spring champion akan dihantar pergi ke PMGO. Kan dengar-dengarnya macam tu. Betul. So maknanya champion dapat peluang untuk pergi ke PMGO. Untuk PMSL yang kedua dan ketiga? Ada lah. PMSL kedua dan ketiga akan ada. What about this Asian Games dan juga SEA Games? Itu pun itu maksudnya itu benda yang saya tak pasti dan tak boleh nak confirmkan lah. Sebab semua tu tengok kepada kita punya participation juga kan. Selalunya ada lah. Memang akan ada. Kita ada PMGO, lepas tu kita ada EWC, kita ada juga apa nanti kita ada ujung PMGC, kita ada SEA Games. Kita SEA Games pula yang vehicle punya tu, yang bukan tembak-tembak, bukan battleground. Yes. Yang main kereta-kereta apa tu. Itu yang kelakar bagi saya. Tak nak bawa yang jenis tembak-tembak. Kenapa kan? Saya tak faham lah itu. Mungkin kena bawa gun tu nampak kelakar, keluar bukan peluru, tak nampak darah. Mungkin lah. Tapi tak apalah, kita hormat lah diorang punya permintaan lah kan. Kalau diorang nak macam tu tak masalah. Cuma bila main lumba-lumba ni, yang wakil kita pun dulu adalah Sidal. Memang diorang tak perform. Sebab diorang pandai menembak. Diorang tak pandai. Itu dekat China kan time tu? Tak silap saya. Ya. Dekat China. Betul. So kita tahu minggu ni, hari ini
startnya minggu kedua. Kan? What do you think tim-tim Malaysia, kalau specifically boleh name out ataupun point out mana-mana tim yang mereka perlu buat perubahan lah untuk slot in at least ke Super Weekend? Todak. Todak. Okay. Todak kena masukkan Dimzi. Cubalah untuk mainkan Dimzi. Dan sekiranya kalau mereka perlu masuk, apa yang mereka perlu buat? From your point of view. Yalah, Dimzi dah tak boleh main. Katanya injured. Kita tak tahulah how true is that. Dia kencing kita ke? Kita pun tak tahu. Untuk apa yang perlu buat tu berdasarkan masing-masing punya perspektif. Sebab saya tak boleh nak cakap perspektif, macam tak boleh letak blanket statement untuk semua tim kena buat apa kan. So basically Todak, itu saya cakap, diorang punya team fight asyik kalah apa semua tu. So nampaklah chemistry memang out. So adakah Cleon tu betul boleh jadi IGL ataupun tak, itu persoalan saya utama lah. Saya tak pernah nampak pun diorang training, maksudnya mic check pun saya tak pernah dengar. So saya tak boleh nak evaluate betul-betul dari segi internally. But Todak dikenali sebagai Scream King. Ya. Itu saya tak tahu. Dan saya Tam yang cakap dalam podcast. Waktu tu PMNC. PMNC. Untuk PMNC je. Oh ya. Waktu PMNC tu saya podcast, saya tanya dia. Orang perform juga dekat Ruthless. Ruthless, yes. Itu yang mengelirukan tu. Mungkin juga Ruthless Sidal tak perform. Sidal tak masuk pun grand final kalau tak silap saya. So Ruthless ni medan bereksperimen. Realnya adalah pada PMSL. So saya tahulah kita ada 24 tim. Akan ada tim yang kata nak perform macam mana, tapi ada 16 je akan lepas kan. Cuma untuk Todak masalahnya dia ada satu variable yang konsisten. Dia tak berubah, iaitu anda sentiasa tak lepas pergi Super Weekend. Consistently tak lepas. Lepas sekali tu pun CP-CP lepas. So something need to change lah kan. Maksudnya maybe in term of line up dan sebagainya tu, itu kena bereksperimen lah. Saya tak ada blanket statement untuk bagi apa yang boleh dibuat lah. Macam tim kita harap apa Cleon this week lah proof that he is ataupun IGL yang selayaknya untuk berada dekat Todak. Dia kena buat cepat. Dia kena buat something lah. Miracle lah dia kena buat. Kalau tak, saya rasa next season dah tak ada dia. Mungkin lah kot kita tanyalah manager kan. Saya tak tahu lah. Saya rasa Cleon memang betul-betul kena masukkan Todak ke grand final, ke grand final event dan perform. Bukan setakat Super Weekend kena masuk grand final. Dah sampai masa dah. Dah lama sangat. Todak dah jadi partner lama sangat. Betul. Tu untuk Todak. Untuk macam tim Homeboys pun sama. Ini adalah tim yang mengelirukan juga. Chemistry wise diorang nampak macam agak goyah. So season ni pula, minggu ni maybe boleh. Okay. Cuma saya tak letak expectation tinggi sangat juga. Sebab saya rasa masih lagi leadership problem tu ada. Dari segi idea apa nak dibuat semua tu. So diorang pun kena figure out juga benda tu. Next season maybe diorang akan perform. Saya tak rasa season ni diorang akan perform. Okay. Mungkin macam kita cakap tadi, season ni just orang kata apa, participation dulu. Yes. Kan? Kita ni sebagai pelengkap jadual lah, senang cerita. Kita tak payah nak fikir apa, korang pergi main je. Kan? Next season aku buat betul. Normal. Jadi Hood memang biasa macam tu. Betul. Kan? Dalam jadi dia pun benda yang biasa. MPL pun macam tu juga kan. First season. Apa nak kecoh sangat. Even Homeboys waktu MPL pun dia bukannya terus perform kan. Ya, season 7 dulu. Mula-mula tu bagi ada je dulu. Janji jangan hilang slot katanya. Betul. Lepas tu baru pap champion kan. Betul. Saya rasa strategi ni boleh terima sebab dia first time partner. Todak tak boleh. Todak bukan sekadar orang kata setakat nak masuk Super Weekend, tak boleh nak masuk grand final. Yes. Minggu ni adalah minggu yang sangat penting untuk Todak dan juga Cleon. Betul. As a team lah, maksudnya bukan Cleon seorang lah. Yalah, saya takut dia dengar kan. nanti dia macam lemak macam mana kan. Aduh. Satu team lah. Kita akan keluarkan ini ada hari Jumaat. Benda pun dah habis. Orang kata apa, weekdays lah. Apa? Betul. Weekdays punya jadual lah kan dah habis. So bukan salah kita. Betul. Bukan salah kita. Benda dah dengar selepas itu. So kalau kata lepas, alhamdulillah. Kalau tak lepas, next season kau tak lepas. Saya tak tahu lah. Jangan lah. Itu kita tengok pada manager punya keputusan lah. Dia ada, dia senyum je kat situ. Alright. Anything last word from you untuk community ke, untuk Tencent ke, untuk mana-mana team ke, nak shout out ke, untuk ataupun mana-mana individu you nak shout out? Shout out individu, saya rasa shout out kepada Balot lah. Terima kasih lah sebab jemput saya. Kita kena teruskan misi untuk educate netizen ni tentang apa bestnya PUBG Mobile ni daripada segi
strategi wise dia. Of course dia adalah hiburan juga, tapi sebenarnya dia adalah satu game yang sangat best kalau kita analitik daripada semikro-mikro strategi tu. Sangat best. So kepada netizen juga, cuba untuk tengok daripada perspektif player. Jangan tengok macam observer nampak yang ni kan, nampak player sana, nampak player. Of course dia daripada observer memang dia nampak. Cuba tengok daripada perspektif player dan tengok professional player ni main macam mana. Sebenarnya diorang main sangat best dari segi cara diorang hadap setiap satu benda tu lah. Sangat laju cara diorang fikir. Kita memang bukan level diorang. Bukan nak bagi peluang untuk diorang buat silap apa tak, tapi lebih kepada kita appreciate Betul. benda ni kita lah. tak boleh berada lah dekat situ, senang cerita. So kita doakan yang terbaik untuk pasukan Malaysia, of course. Okay, this week. Ya, untuk minggu ni. Dan terus bagi sokongan lah dekat tim Malaysia. Okay, so bagi saya pula, saya sebenarnya ada kot, kita pernah bincang apa kita nak buat macam recap. Macam dekat MLBB dulu saya suka buat recap. Nampak. So untuk ni saya rasa macam sesuai kot kalau kata untuk minggu depan. Boleh? After second week kan, minggu ni habis hari Ahad. So minggu depan kita buat satu lagi session. Kita go in depth sikit tentang permainan each day, hari Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau ada apa-apa momen-momen yang kita nak dibincangkan, nanti mungkin editor kita boleh masukkan klip-klip apa yang kita bercakap kan minggu depan, if you okay. Boleh. Dan saya bagi tahu dekat bos Cik Lan dan minta dia sediakan some cedera hati sikit kan for you untuk next week. Boleh ya? Sangat suka. Saya sangat suka. Okay, kita go in depth sikit. Kita boleh. maknanya technical sikit lah minggu macam depan. Rain buat Ya. saya tengok pun yang tu. Saya sangat suka dia punya sebab saya dah buat MLBB. Lepas tu saya memang antara orang yang boleh borak benda ni, maybe you and Soul. Kan? So kalau kata nak dua-dua pun kata, Abang Lan, saya pun nak join. Boleh. Welcome. Saya rasa lagi best kalau ada dia. Ada dia lagi best. So kita try orang kata apa approach kan. Kita try invite, kalau kata okay. Sebab kita ada 2 minggu je. Habis dah, lepas tu kena tunggu season baru. Ya, betul. Lepas tu adalah grand final. Kan? Adalah grand final. Tapi we try to do. Ini adalah orang kata apa info ataupun knowledge kepada community. True. Apa yang kita nak bagi bukan untuk nak shock sendiri, tetapi kita nak bagi community faham apa itu PUBG. Betul. Apa yang terjadi pada ketika yang korang duk maki-maki, korang duk kecam-kecam kan. On kata apa, on point of orang yang lebih pakar. Kan? So itu je pun. Betul. Kan? So nak terima, tak nak terima, pergi mampus kat korang lah. Betul. So itu saja. Thank you Topcast untuk terima orang kata apa pelawaan ini. Terima kasih juga InsyaAllah jumpa. kita akan jumpa lagi selepas ini. InsyaAllah. Thank you very much. Kita punya smash roll clear saya rasa hari ini. Sangat-sangat clear. I don't know. Tapi saya rasakan hari ini adalah hari yang betul-betul clear. So selepas ni saya rasa mereka yang tak tahu pasal smash roll lagi, dengar balik berkali-kali. Saya rasa untuk season 2 dan season 3 nanti kan, maybe di Indonesia dan juga Thailand, tak ada lagi dah buat soalan. Tengoklah podcast Langgar. Hopefully. Alright. So thank you very much. Terima kasih. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.